Kali ni saya nak kongsikan resepi rendang ayam utara. Bahan-bahan yang saya sediakan untuk seekor ayam. Sediakan 7 labu bawang besar, 3 ulas bawang putih 5 inci kunyit hidup, 8 hingga 9 batang serai, lebih kurang 4 inci lengkuas. Segenggam cili kering, kemudian direbus dan buang biji tau. Kisar halus semua bahan tadi. Kemudian panaskan minyak secukupnya tau. Memang kena banyak untuk kita tumis bahan ni semua. Kalau sikit sangat nanti susah nak pecah minyak. Bila dah masukkan bahan kisar, kenalah selalu kacau supaya tak hangus. Tumis bahan kita ni sampailah naik bau. Bila dah naik bau, masukkan santan. Kalau ada santan segar lagi bagus. Kalau tak ada, guna je santan kotak. Guna 1 kotak. Bila dah masukkan santan, kacau-kacau lagi. Kemudian boleh masukkan ayam yang telah dipotong dan dicuci bersih. Masukkan juga kerisik 2 hingga 3 sudu besar macam tu. Kemudian kacau bagi sebati tau semua bahan tadi perlahan-lahan. Masak sampai pecah minyak macam ni tau. Bila ayam dah masak, kita perasakan dengan garam dan sedikit gula. Kemudian masak lagi sampai sedikit kering supaya rendang tu lebih pekat. Kita rasalah kalau tak cukup garam, tambah lagi sedikit garam. Jangan lupa juga daun kunyit. Daun kunyit ni kalau tak ada dalam rendang memang tak naik rasa dan bau rendang tau. Bila dah pecah minyak macam ni memang akan jadi sedap tau. Tapi perlukan kesabaran sebab masak rendang memang ambil masa yang lama. Okey, sedia untuk dihidang. Selamat mencuba. Memang sedap. Mesti ramai yang puji nanti.